Aduh, tengoklah jalan. Asal kau yang tak nampak jalan? Asal kau nak gaduh ke? Sabar. Tengah Ramadan ni. Asal nak gaduh? Ramadan. Okay, fine. Aku doakan kau puasa penuh bulan ni. Aku doakan kau buka puasa dengan air katil yang paling sedapnya. Aku doakan kau setiap kali kau solat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kau main personal sekarang. Oh, dah masuk personal pula. Personal. Asal? Aku doakan kalau kau amin, malaikat sekali amin. Dengan kau sekali amin. Aku doakan kau dapat Lailatul Qadar. Dalam. Mendalam kan? Ada lagi. Aku doakan kau kahwin dengan bini kau, dapat 2 anak dan anak-anak kau panggil kau the best father ever. Man, tu je aku nak. Aku tahu tu yang kau nak.